Memang nak tunjuk kata kapal kau kena hijack. Betul. Alasan kau bila tanya kenapa kau buat kerja bodoh macam tu? Kami nak tunjuk kat dunia yang Israel tu kejam. Lah. Kepala bapak kau macam ni. Saya tak kira lah tuah ke, lekir ke, lekiu ke, kasturi kan. Pakai nama-nama yang molek. Orang yang biasanya buruk akhlak ni memang bersembunyi di bawah nama yang baik. Jadi perjuangan mengenai Palestin ni tuan-tuan, bukan budak sumut je buat, bukan kawan-kawan sumut je buat. Dia dilakukan oleh seluruh dunia. Oleh orang-orang yang tidak dilahirkan sebagai anjing yang cemburukan kepada bulan dan anjing tamak yang kehilangan tulang yang digonggong. Apa berani datang studio saya? Saya raikan, saya berani. Jemput saya pergi tempat orang-orang yang ni. Saya berani. Dan saya bagi calculation, orang-orang yang mengkritik sumut ni, anda bercakap 10 minit. Saya cakap 3 minit dia. Anda cakap 10 minit, saya cakap 3 minit dia. Sebab saya faham, kena bagi 10 minit sebab bodoh sentiasa membiak. Ambillah 10 minit. Sebab orang bodoh ni dia perlukan 10 minit. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, dia perlu 3 minit dia. Datang ke studio saya pun saya raikan, pergi sampai ke rumah tuan-tuan pun saya akan pergi. Janji kita berdebat mengenai bagaimana perjuangan mengenai Palestin sebenarnya bukanlah perjuangan drama, bukanlah perjuangan wayang dan bukanlah perjuangan untuk mendapatkan publicity. Benda ni bukan baru tuan-tuan. Oleh kerana orang bodoh ni tidak membaca sejarah. Dia tak tahu perjuangan membebaskan Palestin. So tujuan kau memang nak ditangkap.